Seterusnya, kita akan ke bahagian 9, pengurusan profil pengguna. Bahagian ini memberi panduan bagaimana pengguna boleh mengurus maklumat profil mereka di portal My Invoice. Antara perkara yang akan ditunjukkan termasuk cara mengemaskini maklumat peribadi, menukar kata laluan serta tetapan lain yang berkaitan dengan akaun pengguna. Dalam bahagian ini, terdapat dua jenis profil yang perlu difahami iaitu profil pembayar cukai dan profil pengguna. Profil pembayar cukai mengandungi maklumat seperti nama pembayar cukai, nombor pengenalan cukai, kod MSIC, nombor pendaftaran SST serta nombor pendaftaran cukai pelancongan. Manakala profil pengguna pula merangkumi nama paparan, nombor pengenalan, email notifikasi serta pembayar cukai berkaitan. Perlu diingat, seorang pengguna boleh memiliki beberapa profil pembayar cukai jika mereka mempunyai peranan dalam lebih daripada satu organisasi. Namun begitu, setiap pengguna hanya akan ada satu profil pengguna sahaja. Seterusnya, kita lihat dengan lebih terperinci apa yang ada di dalam profil pengguna. Ada 4 maklumat utama iaitu paparan nama, nama yang akan dipaparkan dalam portal, nombor pengenalan, nombor kad pengenalan atau pasport bergantung pada pengguna, notifikasi email, alamat email yang digunakan bagi menerima sebarang notifikasi daripada sistem, dan profil pembayar cukai yang dikaitkan dengan pengguna berkenaan. Untuk makluman, terdapat bahagian yang boleh dikemaskini melalui portal MyTax atau melalui portal My Invoice. Selepas log masuk, pengguna akan dibawa ke halaman utama portal My Invoice. Di sini terdapat maklumat ringkas mengenai portal serta pautan pantas untuk memudahkan capaian kepada fungsi utama. Untuk mengakses maklumat profil, klik pada anak panah di bahagian atas sebelah kanan skrin. Menu profil pengguna akan dipaparkan. Seterusnya, klik pada pilihan Lihat Profil Pengguna untuk melihat maklumat profil anda di dalam portal My Invoice. Paparan ini menunjukkan maklumat profil pengguna yang mengandungi nama pengguna, jenis dan nombor ID, butiran profil, serta butiran notifikasi termasuk email yang didaftarkan. Semua maklumat ini boleh dirujuk dan dikemaskini sekiranya terdapat keperluan. Sekiranya terdapat perubahan maklumat, pengguna boleh mengemaskini profil dengan menekan butang kemaskini. Fungsi ini membolehkan anda meminda maklumat asas seperti nama paparan atau email notifikasi yang digunakan dalam portal My Invoice. Pengguna juga boleh mengemaskini tetapan notifikasi, termasuk alamat email yang digunakan untuk menerima pemberitahuan daripada portal My Invoice. Ini bagi memastikan setiap makluman berkaitan e-invoice dihantar terus ke email yang betul dan terkini. Setelah membuat sebarang perubahan pada butiran profil atau notifikasi, pengguna perlu klik butang Simpan untuk memastikan maklumat yang dikemaskini direkodkan dalam sistem. Selepas maklumat disimpan, sistem akan memaparkan notifikasi pemberitahuan sebagai pengesahan bahawa kemaskini profil berjaya dilakukan. Bahagian ini menyenaraikan profil pembayar cukai yang dikaitkan dengan pengguna berkenaan. Sekiranya pengguna mempunyai lebih daripada satu peranan bagi mana-mana syarikat, organisasi atau perniagaan, maklumat tersebut akan turut dipaparkan dalam senarai ini. Dengan itu, tamatlah bahagian 9 yang menerangkan cara menguruskan profil pengguna dalam portal My Invoice. Bahagian ini membantu memastikan maklumat pengguna